Teropong kecil untuk Skodeng. Buat korang yang cari teropong kecil yang boleh tengok jauh, kau beli yang ni, brand US Camel ni. Dalam kotak ni ada bag ni. Lepas tu dalam bag ni dia ada teropong lah. Ni kita tengok Kau tengok ni teropong dia kecil je. Sangat sesuai lah untuk korang letak dalam bag ke, dalam posh bag ke, dalam mana-mana tempat pun boleh. Okey, kau nampak tak pokok kelapa yang jauh tu? Jom kita try tengok pokok tu menggunakan teropong mini ni. Okey, jom kita try tu nampak tak tu? Jelas kan? Kalau korang tengok dekat mata lagi nampak jelas. Ni aku gunakan kamera dia tak apa nak jelas. Tapi korang boleh adjust dekat belah atas ni. Korang boleh adjust pusing-pusing je untuk adjust dia punya blur tu. Okey, sekarang ni jom kita try teropong dekat ujung sana. Nampak tak rumah tu? Kau tengok tu, memang nampak lah rumah tu. Jelas kan? Betul-betul jauh teropong ni. Okey, anda kata blur kan, korang boleh pusing dekat atas tu. Untuk adjust dia punya blur lah. Nombor plate pun boleh nampak, jelas. Dia punya saiz ni pun kecil je. Ringan pun, ringan. Tak berat pun. Boleh lah korang simpan dalam bag ke, dalam poket ke. Kat mana-mana pun boleh. Lepas tu tali ni bertujuan untuk korang gantung dekat leher kan. Dia kata korang malas nak pegang, gantung je kat leher. Lepas tu dia fleksibel, korang boleh buka macam ni ikut kedudukan mata korang tu. Okey, lepas tu dia punya jarak pula boleh capai sehingga 1000 meter. Nampak tak kat sini? Paling jauh 1000 meter. Jauh kan? So kalau korang rasa berminat nak beli teropong mini jenama US Camel ni, korang boleh tekan beg kuning dekat bawah sekarang. Selagi stok masih ada. Okey, itu saja, kita jumpa lagi untuk produk yang lain pula. Bye bye.